Selamat pagi, cikgu. Okey, selamat pagi semua. Sebelum duduk, pasti atas lantai semua tak ada sampah. Buku teks ambil keluar dekat meja. Siapa tak bawa buku teks? Saya, cikgu. Ayah, lupa saya. Boleh share dengan rakan sebelah ya. Okey. Okey, boleh, Okey, cikgu. duduk. Terima kasih, Terima cikgu. kasih. Okey, hari ini hari apa? Khamis. Khamis. Bulan? Bulan 12, cikgu. Tarikh? Pastinya. 18 Hari bulan 12. 2025. Ya. 2020. 2025, cikgu. Sorry, tak sabar nak Selamat tahun baru lah. Okey. Ada tak siapa tak datang hari ni? Semua datang. Bagusnya. 20? 20. Okey. Okey, sebelum cikgu nak mula kelas, nampak korang tak semangat sangat. Jadi cikgu sedia game untuk korang bermain. Nak main tak? Nak main, angkat tangan. Saya, cikgu. Okey. Okey, kami main game. Okey, game macam mana? Nanti cikgu akan bagi dua gambar yang sama. Tapi ada 3 perbezaan kecil. Kena kamu perhatikan. Nanti saya ada 3 set. Seorang satu. Lepas tu angkat tangan untuk menjawab. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Mari kita mula dengan gambar 1. Nampak tak? Okey. Nampak, cikgu. Nampak 3. Nampak 3. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Coca-Cola. Coca-Cola. Helikopter. Helikopter dengan Pineapple. pineapple. Bagus. Yeay. Okey, gambar kedua. Saya, cikgu. Okey. Saya nampak ada burung. Burung. Kamu nak burung? Burung. Ya. Saya nampak lepas ada api dekat sampah tu. Api dengan sampah. Lepas Dengan? tu lagi saya nampak anjing dekat situ. Anjing. Betul. Yeay. Yes. Last game. Ada apa perbezaan? Rumput, cikgu tu. Rumput. Titis air. Rumput, titis Burung. air dengan burung. Burung. Pandainya kamu semua mata sangat hebat lah. Ya, cikgu. Okey, jadi tiga gambar tersebut tadi cikgu cari 3 perbezaan. Sekarang kamu tengok. Tiga gambar ini ada tak persamaan? Ada persamaan. Apa persamaan tersebut? Sampah. Sampah dengan berwarna-warni. Lepas tu ada apa? Busuk. Rasa busuk. Okey. Kamu mau tak pergi sana? Nak pergi untuk ambil gambar. Post IG. Tak cantik, cikgu. Tak cantik. Gambar saya tak cantik. Nak tinggal kat rumah ini tak? Tak. Nak. Kenapa? Tak selesa tak banyak sampah. Lepas tu banyak kan? Ya. Akan sakit. Ah. Ya, betul. Lepas tu nak memancing tak kat sini? Tak. Nak duduk pun tak boleh. Duduk tak boleh. Busuk. Ikan pun tak boleh hidup. Jadi tiga gambar ni kamu nampak tak? Sampah-sampah tersebut membahayakan dan menyebabkan alam sekitar kita menjadi busuk, menjadi kotor. Jadi hari ini cikgu nak ajar unit 19 masyarakat prihatin dan alam terpelihara. Okey, apa tajuk ini? Jadi cikgu akan ajar cara-cara untuk menjaga alam sekitar. Lepas tu kepentingan untuk menjaga alam sekitar dan macam mana nak mengurangkan kesan tersebut. Okey. Selepas hari ini, saya nak setiap pelajar boleh mencadang 3 cara untuk menjaga alam sekitar. Lepas tu, saya nak pelajar semua dapat mencakap apakah kesan dan macam mana mengurangkan kesan untuk pencemaran alam sekitar. Boleh? Boleh. Okey, ambil buku nota dan catatkan isi-isi penting. Okey, next. Jadi, okey, kami
masuk ke aktiviti 2. Tadi cikgu dah memberi penerangan kan cara-cara kepentingan dengan kesan. Bagus. Jadi nampak kamu semua dah faham. So saya akan menjalankan aktiviti create a problem. Okey, macam mana aktiviti ini berjalan? Yang pertama, cikgu akan bagi 2 kertas. Satu kertas A4 dengan satu kertas A3. Bagi setiap kumpulan lah. So tadi kamu sudah masuk kumpulan masing-masing kan? Sudah, cikgu. Jadi nanti ketua kumpulan keluar ambil kertas dengan saya. Lepas tu dekat A3 nak buat apa? A3 nak tulis kesan. Okey. Lepas tu A4 nak buat apa? Tulis cara. Tulis cara. Ya, faham? Faham. Lepas tulis kesan, kamu kena pergi ke kumpulan lain untuk tengok apakah kesan yang mereka tulis. Lepas tu, kamu tulis cara untuk penyelesaian di kertas A4. Okey. Boleh ketua kumpulan boleh keluar. Keluar ambil marker pen dengan kertas. Terima kasih cikgu. Boleh tak? Boleh, cikgu. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Okey, cikgu. Cikgu, mari sini. Ada perkara yang tak tahu. Sudah siap ke? Belum, cikgu. Hei, satu untuk kesan. Jadi kesan kamu kat mana? Kesan kat A3 dan A4 kat A4 yang cara kat mana? Ada. Okey. Dia bukan macam A3 A3 是什么？A3 是什么？A3 Okey, sudah siap. Langkah 1 jadi. Langkah 2, korang kena ambil A4 kamu pergi ke kumpulan lain. Okey, boleh bergerak. Sudah bergerak. Okey. Tengok. Mereka kumpulan lain tulis kesan apa dan kamu kena tulis cara menjaga alam sekitar untuk mengurangkan kesan tersebut. Faham? Okey. Kamu tulis cara kesan apa? Banjir kilat. pencemaran udara dan Ah, pencemaran air. jadi Pink, kamu nak tulis cara apa untuk menjaga alam sekitar tersebut? Bergotong royong menanam pokok, tidak membuangkan sampah serata tempat. Bagus. Nanti setiap kumpulan kena pilih 2 wakil untuk bentang tau. Okey, cikgu. Okey. Sudah. Sudah. Okey. Okey. Okey, kumpulan 1. Okey, dekat. Ada selotip. Dedek tu nak selesai.
yang gunting. Nah, cikgu. Cikgu potong Mari kita tengok kumpulan 1 tulis kesan apa. Okey. Dia tulis kesan baju kilat. Jadi, kumpulan lain korang punya jawapan apa? Kesan. Banjir kilat dan fauna terpupus dan pencemaran air dan pencemaran udara. Betul, tapi cikgu mau cara menjaga alam sekitar. Bergotong Cara. royong. Ya, bergotong royong. Dan tidak membuang sampah serta tempat. Bagus. Okey, betul. Jadi, okey. Setiap kumpulan boleh menjawab soalan ini. Boleh beri tepukan. Okey, bagus. Jadi, kami sampai ke rumusan. Hari ini cikgu ajar apa? Hari ini Hari ini cikgu ajar apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? saya cikgu. Okey. Hari ini cikgu ajar cara dan kesan Cara dan kesan. menjaga alam sekitar. Dan paling pentingnya lah kepentingan. Kepentingan. Okey. Kamu rasa alam sekitar penting tak? Penting. Jadi, lepas hari ini, kamu kena menjaga alam sekitar dengan baik tau? Okey, cikgu. Okey, macam mana? Kamu boleh buat. Kamu boleh melibatkan diri dalam mengurus alam sekitar. Contoh, gotong royong. Jangan buang sampah dekat sungai. Ya. Lepas tu, guna apa? Jangan guna plastik. Guna sendiri cikgu. guna bahan yang boleh kita semula. Ya, betul. Ya, lepas tu boleh buka buku teks. Buka surat 134 untuk membuat latihan. Nanti cikgu akan kutip. Faham? Faham, cikgu. Kenapa pengen cakap-cakap? Nak kongsi apa yang cikgu ajar hari ni ke? Ya. Ah. Kan tadi saya tak faham kenapa kesan itu boleh banjir kilat. So saya tanya rakan saya. Bagus. Jadi saya nak tanya, kenapa cikgu nak buat aktiviti ini? Siapa tahu? Tak tahu. Tahu. Okey, cikgu terang. Sebab cikgu nak kamu semua boleh berkomunikasi dalam kumpulan masing-masing dan boleh berfikir kritis untuk menjawab soalan kumpulan lain. Jadi kamu rasa objektif cikgu capai tak? Okey, objektif setiap kumpulan dapat menyertakan dan menjalankan 3 cara. Okey, boleh tak? Pei cakap 3 cara tersebut. 3 cara. Ada bergotong royong, menanam pokok dan tidak membuang sampah serata tempat. Dan saya boleh bagi satu lagi, mengamalkan 5R yang seperti tadi cikgu yang cakap kita kena recycle, reuse, repeat. Yes, betul. Bagusnya. Nampak kamu ingat tak cikgu ajar apa? Lepas tu, nombor 2, merasai tanggungjawab terhadap alam sekitar apabila bentang di depan kelas. Tadi, Pengkan cakap, apakah langkah-langkah untuk menjawab, untuk menyelesaikan kesan tersebut? Kamu rasa tak saya nak buat aktiviti untuk menyelesaikan kesan tersebut? Ya, betul. Kalau bagi saya selepas kelas ini, saya rasa saya bertanggungjawab besar sebagai satu makhluk dalam dunia untuk menjaga alam sekitar kita. Sebagai contoh, jangan mencemarkan air yang akan menyebabkan flora dan fauna makhluk-makhluk kat laut dan akuatik kita terputus. Bagus je. Bagus je. Boleh tepukan. Jadi, kamu balik kena cakap dengan mak, dengan cakap dengan
dengan jiran-jiran macam mana nak menjaga alam sekitar kami. Okey? Okey. Okey, yang ketiga, menggunakan kemahiran berfikir kritis untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. So, jadi tadi kamu berjalan-jalan ke kumpulan lain, kamu berfikir tak macam mana nak menyelesaikan masalah tersebut? Ada. Jadi, saya rasa tiga-tiga objektif ini cikgu sudah tercapai pada sesi pengajaran hari ini. Jadi, saya akan habis kelas kat sinilah. Nanti saya akan kutip buku nota yang kamu tulis tu, cara, kesan dan kepentingan alam sekitar. Dan ada apa? Cikgu dah ada homework ke? Tadi cikgu dah cakap. Oh my God. Cikgu dah cakap. Tak dengar. Kawan kamu, kawan sebelah, bagi tahu dia nak buat apa. Ada tugasan. Tugasan. Faham? Okey? Boleh. Boleh. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua.